Buat macam sekarang ni tak kerja lah. Ada kerja. Kadang tengok lah, kalau ada orang call, ada telefon, ada kerja lah. Kalau tak ada, tak ada lah. Duduk teman mak, jaga mak. Nama saya Isam binti Ujang, umur 67 tahun. Makcik ada penyakit, makcik darah tinggi, kencing manis. Sekarang kena TV tulang belakang. Sekarang makcik dah tak boleh bangun, terbaring aja. Dah hampir 2 bulan makcik terbaring. Selepas makcik tak boleh naik kereta, terus pergi hospital dah cas makcik sakit TV tulang ni. Makcik ada 4 orang anak, 2 lelaki, 2 perempuan. Tapi anak makcik yang pertama dah meninggal. Dah hampir 5 tahun meninggal. Tinggal 3 saja. Memerlukan ambulan untuk pergi dialisis. Tapi ambulannya bukan terlalu mahal lah. 250. Tapi tu masalah makcik minta tolong kalau dapat kurangkan sikit bayarannya dalam 100 ke 1 lebih macam tu lah. Sebenarnya tak mampu tapi dah terpaksa nak pergi dialisis kan, yang boleh cubalah cari 100 tu macam tu boleh lah. Kalau sampai 200 lain tak tahulah makcik tak payah pergi dialisis lah. So bagi setiap bulan bagi 2,000, 1,000 bayar ke dialisis. Itulah untuk belanja makcik nak ke dialisis, nak pergi band makanan. Di situlah makcik, sebab anak yang jaga makcik ni tak bekerja. Rumah ni makcik dah lama makcik beli, sebelum makcik berhenti kerja makcik dah beli. Makcik ada darah tinggi, kencing manis. Dia pun tak berapa sihat. Dia pun kerjanya itulah terbaring. Macam itulah keadaannya. Makcik ni mengharap bantukan anak yang bekerja perempuan seorang tu. Dia pun dah berkahwin. Susahlah kan, dia pun duduk rumah sewa. Anak saya yang bonsu tu cuba telefon dia, dapat. Apa itu anak saya bercerita dengan dia keadaan makcik kan. Coba dia cakap, nanti dia fikirkan. Anak saya telefon 2 kali dah dapat dah. Saya tahu nama dia, gambar dia pernah tengok lah, orang tak pernah jumpa. Makcik tak boleh buat apa-apa. Cuma atas usaha anak-anak aja. Keadaan makcik macam ni, tak boleh nak jumpa siapa pun makcik tak boleh kan. Makcik terbaring macam ni. Saya ucapkan terima kasih pada Uncle Kentang dan rakyat Malaysia kerana membantu saya. Saya berdoa semoga orang lain dapat bekerjasama dengan Uncle Kentang, boleh beri kerjasama dengan dia.